Beg ni saya beli dekat Beg Kuning je. Murah je. Untuk skuter ataupun basikal pun boleh juga. Kalau untuk skuter, nak pasang depan macam ni boleh, nak pasang bahagian dalam pun boleh. Tapi saya pasang depan sebab apa? Anak saya kadang-kadang nak tumpang skuter ni, dia kalau pasang bahagian dalam kan dia jadi sempit sikit lah. Plug and play sahaja. Korang je kena slide-slide je. Nampak? Dia just pakai tali macam ni. Korang boleh ikat dekat batang basikal dan juga batang skuter. Contoh kalau nak dekat bahagian dalam kan, just nice juga, cantik juga. Cuma korang kena dekat dia punya handle ni. Kalau macam saya ada handle baby ni, lagi cantik. Macam ni, dia akan melekat macam tu. Ni saya ambil saiz paling lush punya layer ni. Kalau kena air pun dia tak ada masalah. Dia jenis waterproof. Waterproof dia 99% nya. Memang besar. Boleh letak macam-macam tu. Barang-barang korang boleh letak dan dia ada banyak slot. Dalam ni dia ada slot lagi. Boleh letak handphone, tripod, apa-apalah korang letak, memang besar dia punya capacity. Okey. Memang best lah kalau korang naik skuter biasanya kan. Korang nak tahu nak letak barang-barang dekat mana. Tapi dengan ada beg ni, banyak barang korang boleh bawa tau. So kalau korang nak beli kan, cantik pun cantik, function pun function, korang boleh tekan je dekat Beg Kuning kat bawah tu guys. Murah je.